Ramai yang tanya, mana yang lagi bagus? Laser ke ataupun wax? Sebenarnya, kedua-duanya ada fungsi masing-masing. Cuma bergantung pada apa yang kita nak. Kalau waxing, hasilnya memang cepat, boleh terus licin lepas rawatan. Tapi disebabkan bulu dicabut dari akar, kulit akan rasa pedih dan kadang-kadang akan jadi merah. Lepas seminggu dua, bulu akan tumbuh balik. Laser pula akan ambil masa sikit, tapi kesannya tahan lama. Ia boleh mengurangkan bulu secara berperingkat. Dan kalau kita konsisten, bulu akan tumbuh lebih halus dan hampir tak tumbuh semula. Dekat Umi Wax, kami sentiasa tekankan rawatan yang sesuai dengan kulit dan gaya hidup setiap pelanggan. Kalau anda nak hasil cepat, waxing masih pilihan yang baik. Tapi kalau nak hasil yang tahan lama dan lebih selesa, laser adalah pilihan yang terbaik. Tak kisah mana rawatan yang anda pilih, tapi pastikan dapatkan rawatan dengan terapis wanita yang bertaliah. Kalau nak rasa sendiri dengan rawatan yang lembut dan profesional, boleh terus booking dengan Umi Wax.